Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menonton siaran BIS Malaysia bersama saya Izamil Nasir. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM dan juga di TV1. Selain itu, anda juga boleh ikuti kami melalui platform media sosial seperti Facebook dan YouTube BIS Malaysia. Saudara, ketegangan geopolitik yang berterusan di Asia Barat kini bukan sekadar memberi tekanan kepada rantaian bekalan, malah ia menuntut satu anjakan strategi dalam pengurusan fiskal negara. Kita sedia maklum bahawa sekitar 38% import minyak mentah negara melalui laluan kritikal Selat Hormuz. Dengan penggunaan bahan api harian negara mencecah 112 juta liter, sebarang gangguan global pastinya memberi impak langsung kepada kos operasi perniagaan dan sara hidup rakyat. Namun di sebalik cabaran ini, kutipan hasil negara mencatatkan rekod baru apabila berjaya melepasi angka 200 bilion ringgit. Persoalannya, bagaimanakah strategi pencukaian negara termasuk pelaksanaan e-invoice dan cukai karbon mampu bertindak sebagai instrumen pelindung bagi mengimbangi tekanan kos input global? Adakah langkah ini satu beban tambahan atau sebenarnya pemangkin kepada daya tahan ekonomi PMKS dan kestabilan fiskal jangka panjang? Strategi cukai dalam rantaian bekalan global, topik ini akan kita bincangkan dalam segmen Bual BIS seketika nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di BIS Malaysia. Saudara, di tengah kesibukan kota masa kini, revolusi servis motosikal hadir terus membantu rakyat ketika kecemasan di jalan raya. Kita saksikan bagaimana inovasi baru ini mengubah industri servis dan mobiliti bandar di negara ini menerusi segmen BIS sana sini. Dalam lanskap mobiliti harian rakyat Malaysia, motosikal kekal menjadi sebahagian nadi pengangkutan utama khususnya bagi golongan B40 dan pekerja ekonomi gig. Dengan lebih 16 juta motosikal berdaftar di Malaysia, keperluan terhadap servis yang berkualiti dan mampu milik kini semakin diperlukan. Menjawab keperluan tersebut, Spana tampil dengan konsep Rider Jaga Rider, satu model perniagaan yang menggabungkan fasiliti premium, mekanik berpengalaman dan harga yang kompetitif. So basically Spana ni kita bukan sekadar bengkel lah sebenarnya. Yang kita tumbuhkan ni adalah satu ekosistem. Yang mana ekosistem ni untuk membantu orang kata end user, iaitu rider itu sendiri, supaya kita dapat bantu dari segi kalau ada masalah di jalanan ataupun mungkin pagi-pagi dia bangun tiba-tiba motor dia rosak kan. Kalau motor dah rosak kat rumah, takkan macam mana dia nak bergerak, betul tak kan? So basically itu yang kita nak bantulah. Selain pada itu, kita juga untuk kita akan ada apps yang mana memudahkan orang nak guna. Beroperasi dengan aspirasi untuk merubah persepsi terhadap industri penyelenggaraan motosikal tempatan, model yang diperkenalkan bukan sekadar tertumpu kepada servis teknikal semata-mata, tapi untuk membina ekosistem sokongan komuniti penunggang motosikal. Dan juga kita buka peluang kepada belia-belia khasnya yang banyak belajar dekat Mara, contohnya belajar mekanik, lepas tu dia nak buat apa kan? Tapi dekat sini kita bukan hanya ajak dia orang bekerja, tapi kita ajak dia orang bekerja dan bayar dia orang gaji bulan. Dalam masa yang sama juga dia orang ada commission base. Ada commission base. Sebab kita nak luaskan kita punya Spana ni bukan hanya tempat untuk baiki motosikal, tapi sebagai satu komuniti bergabung, di mana kita nak wujudkan satu komuniti yang mana kita juga akan memberikan idea-idea bagaimana untuk mereka menambah pendapatan mereka. Jadi itu buat masa ni, pertama kali ni kita lancarkan ni dulu dan insya-Allah kita akan lancarkan banyak perkara lagi. Dengan sasaran untuk memperluas sokongan kepada komuniti penunggang di Selangor dan Lembah Kelang menjelang 2027, Spana dilihat membawa satu dimensi baharu kepada industri servis motosikal tempatan yang semakin kompetitif. Seketika nanti, strategi cukai dalam rantaian bekalan global, topik yang akan kita bincangkan dalam segmen Bual BIS bersama-sama panel undangan di studio. Jangan ke mana-mana.
Saudara, apabila kita berbicara tentang angka kutipan hasil negara yang kini mencecah rekod baharu melepasi RM200 bilion, ia bukan sekadar soal pencapaian perakaunan tetapi gambaran asas ekonomi yang terus berkembang kukuh. Dan di tengah ketidaktentuan geopolitik yang memberi tekanan kepada rantaian bekalan, pengurusan cukai yang strategik kini menjadi instrumen kritikal bukan sahaja untuk memperkukuh kedudukan fiskal negara, malah sebagai perisai buat rakyat dan perniagaan dalam mendepani lonjakan kos sara hidup. Jadi bagi mengupas dengan lebih mendalam mengenai topik strategi cukai dalam rantaian bekalan global, hari ini di studio bersama tetamu Ahli Majlis Chartered Tax Institute of Malaysia, Tuan Harvinder Singh. Terima kasih bersama kami di BIS Malaysia. Terima kasih Dr. Izamil kerana menjemput saya untuk rancangan ini. Ya, baik. Untuk permulaannya, Tuan, mungkin dalam kemelut Asia Barat yang sedang berlaku ketika ini, Malaysia pastinya secara tidak langsung menerima impak, khususnya dalam aspek ekonomi itu sendiri. Mungkin antara yang menarik perhatian, kalau boleh saya kongsikan, kenaikan harga diesel dan juga kerajaan ada menyatakan ataupun menyuarakan pertimbangan untuk menurunkan harga diesel. Adakah keadaan ini memberi kesan terhadap kutipan cukai ataupun hasil negara selepas ini, Tuan? Sebenarnya dari segi kutipan cukai, seperti yang kita tahu dalam tahun 2025 telah dikutip lebih dari 200 bilion ringgit dan dalam keadaan ekonomi dengan krisis yang ada pada masa ini mungkin akan menjadi sedikit masalah untuk mencecahi atau melebihi apa yang telah dikutip dalam tahun yang sebelum ni. Ya, dari segi jangkaannya pula, mungkin selepas seperti yang dikatakan kita dah melepasi paras 200 bilion ringgit itu, jangkaan untuk keseluruhan tahun 2026 ini bagaimana? Adakah mungkin akan kurang ataupun mungkin kita boleh capai sasaran yang sama di sebalik impak yang berlaku ketika ini? Bagi saya, kalau kita tengok dari segi kos yang meningkat untuk perniagaan semua dan adalah menjadi satu masalah dari segi keuntungan bagi syarikat-syarikat, saya rasa mungkin akan tidak dapat mencapai tahap kutipan cukai yang sebelum ni, tapi saya tahu dari segi effort ataupun apa yang telah hasil dari tindakan yang diambil oleh pihak hasil LHDN dengan mengendalikan audit dan e-invoicing yang telah dilaksanakan. So mungkin dapat sedikit sebanyak mengusionkan impak dari kerugian yang mungkin kita rasa akan dialami atau dirasai oleh peniaga-peniaga. Ya, dan kita nak juga lihat dalam konteks impak atau kesan kepada pengguna dan juga rakyat khususnya, Tuan. Bagaimana perubahan kos global ataupun bahan mentah ketika ini dan juga susulan daripada krisis geopolitik di Asia Barat memberi kesan sebenarnya kepada perbelanjaan harian kita semua sebenarnya, dan apakah kalau boleh kongsikan peranan atau pengurusan cukai dalam membantu rakyat untuk merancang kewangan ini dengan teliti dan juga lebih tersusun ketika ini, Tuan? Actually, ketegangan geopolitik di Asia Barat telah, seperti yang kita tahu, telah menyebabkan kenaikan harga minyak dan kos logistik telah menjadi tinggi, kos pengangkutan menjadi tinggi, gangguan rantaian bekalan global, the supply chain is affected as well. So impactnya kepada pengguna tidaklah mengejut kerana memang harga makanan akan menaik, akan meningkat, kos pengangkutan pun bertambah dan dari segi utility dan barangan import menjadi lebih mahal. So dalam situasi ini pengurusan cukai dari segi apa yang kerajaan boleh buat untuk membantu rakyat, dari segi macam kalau contoh-contoh macam relief tertentu mungkin boleh dipertingkatkan seperti pelepasan cukai individu, insentif untuk for savings atau simpanan, galakan perlindungan takaful atau insurans dan potongan yang diberi lebih untuk pendidikan dan kos-kos pendidikan dan digitalisation. Ya, dan dalam konteks ini juga kita lihat salah satu cukai seperti cukai karbon, adakah
jika dilaksanakan ketika ini akan memberi beban tambahan atau satu mekanisme jangka panjang untuk kita menggalakkan penggunaan lebih efisien selepas ini, Tuan? Well, dalam jangka pendek, setengah sektor mungkin melihat cukai karbon sebagai tambahan kos operasi. Ya. Tapi dalam jangka panjang, ia boleh dikatakan dapat mempercepatkan penggunaan teknologi cekap tenaga, energy efficient equipment, etc. can be used. Dapat mengurangkan pembaziran dan meningkatkan daya saing ekspor to maintain or manage the competitiveness of Malaysian products dan menarik pelabur ESG, environmental, social and governance investments. So tapi jika dilaksanakan secara berperingkat dan bersasar, cukai karbon boleh menjadi pemacu transformasi industri dan bukan sekadar instrumen untuk kutipan hasil sahaja. Tapi kunci utamanya ialah macam kita tahu kadar pelaksanaan yang munasabah harus dicapai, bantuan peralihan kepada industri to move from the fossil fuel energy to renewable energy. So bantuan peralihan kepada industri dan insentif untuk teknologi hijau juga. Ya, dan selepas ini saya nak tanya mungkin berkaitan dengan impaknya kepada perusahaan mikro kecil sederhana PMKS dan juga dalam konteks dasar juga hasil negara. Kita nak rehat seketika, Tuan. Kita akan kembali selepas ini dalam BIS Malaysia. Kembali dalam BIS Malaysia, topik hari ini kita bawakan strategi cukai dalam rantaian bekalan global bersama dengan Ahli Majlis Chartered Tax Institute of Malaysia, Tuan Harvinder Singh. Baik, kita nak lihat dalam konteks perusahaan mikro kecil dan sederhana pula ketika ini, mungkin dengan pelaksanaan e-invoice, Tuan, yang lebih meluas, kira bagaimana pengecualian kepada peniaga tertentu khususnya PMKS ketika ini dapat memberi ataupun dapat membantu dari segi kos pematuhan dan juga kos operasi walaupun ada bencana ataupun krisis geopolitik ketika ini. Yeah, so actually bagi PMKS, pelaksanaan e-invoice bukan saja bagi PMKS lah, bagi semua peniaga-peniaga dapat meningkatkan ketulusan transaksi, kecakapan audit dan juga integriti sistem cukai. Tapi bagi PMKS kecil, kos pematuhan boleh menjadi cabaran awal seperti sistem perisian, latihan pekerja dan integrasi of the operations. So pengecualian atau pelaksanaan secara berfasa dapat membantu mengurangkan kejutan kos, memberi masa penyesuaian juga dan mengelakkan gangguan operasi harian. So pendekatan bertahap bagi PMKS lebih praktikal supaya PMKS dapat meningkatkan kesiapsiagaan digital dan juga tanpa tekanan kewangan yang mendadak. Ya, dan kalau kita boleh imbas kembali di awal sekarang tadi, saya dah pun kongsikan bila mana kutipan hasil negara mencatatkan rekod baru yang menunjukkan asas ekonomi ketika ini terus berkembang. Jadi bagaimana hasil kutipan cukai yang memberansangkan ketika ini, Tuan, boleh sebenarnya kita manfaatkan semula untuk kita memperkukuh daya tahan domestik ketika krisis seperti ini, Tuan? Yeah, I think hasil negara yang kukuh ini boleh digunakan untuk memperluaskan jaringan keselamatan sosial, meningkatkan pengangkutan awam dan memperkukuhkan sektor kesihatan, mempercepatkan transformasi digital dan memperluaskan latihan kemahiran pekerja juga. So pelaburan semula hasil cukai ke dalam ekonomi domestik dapat membantu meningkatkan produktiviti, menggalakkan penggunaan domestik dan mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti juga. So ini memang pentinglah seperti yang Dr. Izamil kata untuk meningkatkan daya tahan ekonomi ketika ekonomi global tidak menentu. Ya, dan adakah pelaksanaan cukai-cukai baru seperti contohnya cukai-cukai karbon memberi ruang kepada kerajaan untuk memperluas asas hasil tanpa kita bebankan golongan-golongan yang tertentu ni, Tuan? Bagaimana? Kalau kita cakap pasal cukai karbon secara teori tapi kena juga dilaksanakan dengan secara progresif, secara bersasar dan berperingkat. Dan kerajaan memang boleh menggunakan hasil cukai karbon untuk subsidi teknologi hijau, pengangkutan awam dan bantuan tenaga kepada golongan rentan. Dan pendekatan ini boleh membolehkan asas hasil
cukai diperluaskan tanpa terlalu bergantung kepada cukai pendapatan tradisional lah yang sebelum ni selalu it's always the usual suspects. Ya, dari sudut peluang dan juga prospek selepas ini Tuan Havinda, bagaimana sistem pencukaian negara ketika ini boleh menjadi pemangkin kepada pelaburan-pelaburan baru untuk masuk ke dalam negara dan inovasi mungkin dalam kalangan syarikat-syarikat tempatan kita ini Tuan? Sistem cukai yang kompetitif memberi keyakinan kepada pelabur, sama ada pelabur domestik atau pelabur asing, dan dapat menggalakkan pelaburan dalam negara kita. Insentif cukai juga boleh menggalakkan otomasi, AI and digitalization, teknologi hijau, R&D, penyelidikan dan pembangunan, dan syarikat tempatan yang melabur dalam inovasi boleh menikmati pelepasan cukai with all these incentives, allowance pelaburan semula, grant transformasi digital yang has already been initiated by the government in the past. So ini dapat membantu syarikat-syarikat untuk meningkatkan sekali lagi productivity dan mengembangkan pasaran ekspor dan bersaing di peringkat serantau. So at the regional level as well, kita boleh bersaing. Ya, dan bagaimana pula dengan dasar ataupun pencukaian yang boleh membantu untuk meningkatkan keupayaan berbelanja dalam kalangan rakyat ketika ini tanpa kita menjejaskan kedudukan fiskal negara, Tuan Havinda? Ya, actually pada masa ini dengan kos-kos bahan mentah semua yang meningkat dan kos subsidi pun semakin meningkat, kerajaan tidak mempunyai banyak flexibility lah untuk to give any kind of proper tax breaks, tapi dasar pencukaian yang baik perlu seimbang antara kutipan hasil negara dan perlindungan rakyat kan. So antara langkah yang boleh membantu seperti yang saya dah sebutkan tadi, pelepasan cukai yang mungkin lebih bersasar, more targeted, dan bantuan tunai kepada golongan yang berpendapatan rendah, insentif penjagaan anak, so that we can have more people trying to go out and work, pelepasan pendidikan, subsidi bersasar, dan kerajaan juga boleh mengurangkan ketirisan subsidi, the subsidy leakage. That's the focus of the government memang, dan memperkukuhkan ekonomi formal, meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat. So pendekatan ini membantu rakyat tanpa menjejaskan kestabilan fiskal negara. Ya, mungkin sebelum kita akhiri perbincangan untuk hari ini, mungkin kata-kata akhir sebagai penutup dari Tuan Havinda kepada mereka yang sedang menonton ketika ini mengenai konteks perbincangan kita pastinya dengan impak krisis bekalan global yang berlaku ketika ini, sedikit penutup daripada Tuan Havinda. Silakan. Ya, actually kalau kita cakap pasal percukaian dalam konteks ini, untuk rakyat, kita we always encourage, kita selalu try to give the encouragement that simpan rekod perbelanjaan berkaitan pelepasan cukai, rancangkanlah simpanan untuk persaraan, must be careful, dan manfaatkan pelepasan pendidikan dan perubatan, relief yang ada, make sure you claim it as much as you can secara betul. Dan untuk PMKS, digitalization to have the digitalization of the sistem kewangan, bersedialah untuk e-invoicing kerana ia memang akan ada kat sini. Ada sort of exemption for below 1 million at the moment, tapi dalam masa akan datang mungkin tiada exemption lagi. So lakukan semakan cukai berkala, tingkatan pematuhan awal bagi mengelakkan penalti. Untuk syarikat-syarikat yang besar, because kita baru cakap pasal carbon tax, fokus kepada ESG dan pelaburan carbon, melaburlah dalam teknologi cekap tenaga, dan untuk kita look at building the supply chain yang tidak akan diimpakkan oleh pergulatan di antara gergasi besar dari outside the country. So membina rantaian bekalan lebih tahan krisis. So secara keseluruhan, pengurusan cukai bukan lagi sekadar pematuhan sahaja,
tapi sebahagian daripada strategi kewangan Ya, fiskal betul. Ya. dan gaya tahan ekonomi jangka panjang. Ya, baik. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Harvinder Singh, Ahli Majlis Chartered Tax Institute of Malaysia atas perkongsian sebentar tadi untuk topik kita hari ini. Baik, dengan itu saya Izzamil Nasir menutup tirai perbincangan BIS Malaysia untuk hari ini. Sekejap lagi jangan lupa untuk saksikan berita wilayah selepas ini. Dan jangan lupa malam ini episod pertama Salam Baitullah 2026. Saya Izzamil Nasir, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.